Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pensyarah saya yang dihormati, yaitu Dr. Carmila Freddy, atas segala tunjuk ajar, panduan serta dorongan sepanjang saya menyiapkan tugasan ini. Tanpa bimbingan beliau, tugasan ini pastinya tidak dapat dijalankan dengan sebaiknya. Baik, pembentangan ini merupakan sebahagian daripada tugasan 2 bagi kursus IDUP 2113 di Teknologi Pengajaran, di mana tugasan ini memberi fokus kepada pembentangan interaktif bagi mempersembahkan hasil kerja daripada tugasan 3, yaitu penghasilan produk multimedia interaktif dalam konteks pendidikan awal kanak-kanak. Okey, sebagaimana yang tertera pada slide utama, yaitu digitalisasi merangsang kepimpinan inovatif pelajar. Selaras dengan objektif kursus ini yang menekankan penggunaan teknologi secara efektif dalam memperkasa proses pengajaran dan pembelajaran. Diharapkan pembentangan ini dapat memberikan gambaran jelas bagaimana teknologi boleh dimanfaatkan secara kreatif untuk menghasilkan pengalaman pembelajaran terbaik kepada kanak-kanak. Bayangkan dunia pembelajaran yang dipenuhi warna, interaksi dan keseronokan. Itulah inspirasi utama di sebalik penghasilan modul pembelajaran digital ini. Oleh itu, dalam tugasan 3, saya telah menghasilkan sebuah produk interaktif yang direka khas untuk anak-anak prasekolah dan saya namakan sebagai Matematik Hebat Si Cilik. Okey, modul ini dibangunkan dengan matlamat untuk membantu mereka menguasai asas matematik melalui pendekatan yang menyeronokkan, mudah difahami dan mampu menarik perhatian si cilik secara aktif dan bermakna. Menariknya, modul ini bukan sahaja sesuai digunakan oleh guru di dalam bilik darjah, malah juga boleh dimanfaatkan oleh ibu bapa sebagai bahan pembelajaran tambahan di rumah atau di mana sahaja. Dengan akses yang fleksibel dan kandungan yang mesra pengguna, ia membuka ruang untuk pembelajaran secara berterusan dalam persekitaran yang lebih santai dan menyokong perkembangan awal kanak-kanak secara menyeluruh. Okey, modul ini telah dibangunkan menggunakan platform Google Sites yang membolehkan penyampaian kandungan secara interaktif, mudah dicapai dan mesra peranti. Ciri ini memudahkan guru dan ibu bapa mengakses serta membimbing anak-anak dengan lebih efektif tanpa mengira lokasi dan masa. Baik, sebelum saya teruskan pembentangan ini, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bairani binti Bedin, merupakan seorang pelajar dalam program Diploma Perguruan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Semester 2 Tahun 2 bernomor metrik di 23070638. Baik, kita masuk pula kepada bahagian yang seterusnya, iaitu bagaimana modul ini dibangunkan dan model apa yang saya gunakan. Okey, untuk membangunkan modul ini saya telah menggunakan model ADI, iaitu satu kerangka pembangunan pembelajaran yang sangat sistematik dan berstruktur. Okey, di mana model ini membantu memastikan setiap fasa pembangunan dijalankan dengan teliti supaya objektif pembelajaran dapat dicapai secara optimum. Baik, model ADI ini terdiri daripada 5 fasa utama, iaitu analisis. Yang kedua, D adalah design, iaitu reka bentuk. D yang seterusnya adalah development ataupun pembangunan, dan I adalah implementation, iaitu pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluation, iaitu penilaian. Okey, untuk fasa yang pertama tadi iaitu analisis, saya telah mengenal pasti keperluan pembelajaran murid prasekolah ini khususnya dalam subjek matematik.
Jadi hasil daripada pemerhatian dan kajian itu, saya dapati murid cepat bosan dengan kaedah pembelajaran yang lama. Jadi saya memilih pendekatan multimedia interaktif ini untuk menjadikan pembelajaran itu lebih menarik. Okey, modul ini disasarkan kepada murid 6 tahun dengan fokus kepada topik operasi tambah dalam lingkungan 18. Namun, ia juga sesuai digunakan untuk kanak-kanak berumur 4 dan 5 tahun kerana turut dilengkapi dengan kad imbas digital dan lagu nombor untuk membantu kanak-kanak ini mengira secara seronok. Okey, seterusnya pada fasa yang kedua iaitu design. Saya telah merancang struktur kandungan dan struktur dan susun atur laman modul menggunakan platform Google Sites. Okey, saya telah memilih warna-warna yang ceria, ada ikon kartun dan susunan yang ringkas supaya mudah digunakan oleh kanak-kanak. Saya juga menentukan jenis bahan multimedia yang sesuai seperti video, audio dan pautan interaktif bagi meningkatkan minat kanak-kanak ini untuk belajar. Baik, pada fasa yang ketiga iaitu development, saya mula membina modul ini secara lengkap di mana saya menghasilkan beberapa halaman interaktif seperti pengenalan nombor menggunakan kad imbas digital. Seterusnya topik bentuk seterusnya kuis serta permainan online untuk menguji kefahaman kanak-kanak ini. Okey, semua ini disusun berdasarkan prinsip pembelajaran aktif dan menyeronokkan. Okey, untuk fasa yang seterusnya iaitu implementation, di mana modul ini telah siap dibina dan saya uji penggunaannya bersama beberapa orang guru dan ibu bapa. Okey, modul ini boleh diakses melalui komputer, tablet ataupun telefon bimbit. Jadi dia sangat fleksibel lah untuk digunakan sama ada di rumah ataupun di tadika. Maklum balas awal daripada murid melalui kuis menunjukkan murid lebih seronok dan cepat faham apabila belajar secara interaktif. Okey, untuk fasa yang terakhir iaitu evaluation ataupun penilaian. Saya telah menjalankan penilaian ini melalui borang soal selidik dan pemerhatian tidak formal. Ada lebih daripada 80% responden menyatakan bahawa modul ini sangat membantu murid memahami asas matematik. Okey, guru juga mencadangkan agar pendekatan seperti ini digunakan lebih banyak topik pada masa akan datang. Jadi kesimpulannya, kenapa saya katakan modul ini dibangunkan berdasarkan model ADI? Kerana saya telah mengikuti setiap 5 fasa utama dalam model ini secara jelas dan sistematik, di mana saya bermula dengan mengenal pasti keperluan murid dan objektif pembelajaran. Seterusnya saya merancang struktur laman dan bahan pembelajaran itu secara terperinci. Kemudian saya telah menghasilkan modul sebenar secara lengkap dengan video, kuis dan aktiviti-aktiviti interaktif. Seterusnya pada fasa pelaksanaan itu saya menguji modul ini secara sebenar dan dia memang boleh digunakan pada pelbagai peranti. Dan fasa yang terakhir adalah penilaian, di mana saya telah menjalankan soal selidik dan pemerhatian untuk
menilai keberkesanan modul ini. Jadi ia telah menepati kerangka model ADI dan ia menekankan pembangunan pembelajaran ini secara berperingkat. Okey, objektif utama modul Matematik Hebat Si Cilik ini adalah untuk memperkukuh penguasaan asas matematik, di mana ia akan membantu kanak-kanak prasekolah menguasai konsep asas matematik seperti nombor, operasi asas dan penyelesaian masalah dengan pendekatan yang menyeronokkan dan interaktif. Seterusnya adalah untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar, iaitu menggalakkan minat kanak-kanak terhadap subjek matematik melalui aktiviti yang menarik seperti permainan interaktif dan kuis yang dapat meningkatkan motivasi mereka untuk belajar. Seterusnya adalah menyediakan pengalaman pembelajaran interaktif, iaitu mengintegrasikan elemen multimedia seperti video, animasi dan grafik berwarna-warni untuk menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih seronok dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Okey, seterusnya menyokong pembelajaran kendiri, iaitu membolehkan kanak-kanak ini belajar mengikut kadar mereka sendiri melalui modul yang boleh diakses secara dalam talian, serta memberikan fleksibiliti dan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah untuk membantu guru dan ibu bapa, iaitu dapat menyediakan sumber pembelajaran yang boleh digunakan oleh guru dan ibu bapa untuk menyokong proses pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak di rumah ataupun di tadika sendiri. Okey, dari segi kandungan multimedia pula, modul ini mengandungi 4 elemen, iaitu visual, di mana ia menggunakan reka bentuk berwarna untuk menarik minat kanak-kanak. Seterusnya audio, iaitu disediakan untuk membantu kanak-kanak ini memahami dengan lebih jelas. Seterusnya adalah video, di mana ia adalah untuk memberikan penerangan secara visual dan audio berkaitan dengan topik pembelajaran. Dan yang terakhir adalah interaktiviti, contohnya macam penggunaan word world untuk membolehkan kanak-kanak itu bermain sambil belajar. Okey, penggunaan grafik yang sesuai terbukti meningkatkan daya fokus dan kefahaman kanak-kanak serta menjadikan pengalaman pembelajaran lebih mendalam dan menyeronokkan. Oleh itu, saya telah menggunakan beberapa aplikasi dalam modul ini, iaitu yang pertama adalah platform Google Sites, iaitu digunakan sebagai platform utama untuk membina laman web dan modul digital. Yang seterusnya adalah aplikasi Canva, di mana ia digunakan untuk mereka grafik, slide dan logo serta elemen visual interaktif. Okey, semua bahan PDP dalam laman web ini menggunakan aplikasi Canva. Dan seterusnya ialah YouTube, di mana ia digunakan untuk menyimpan dan memautkan video ke laman utama. Dan yang terakhir adalah WordWorld, di mana ia digunakan untuk membuat kuis interaktif sebagai aktiviti penilaian dan pembelajaran yang menyeronokkan. Baik, modul ini juga mengaplikasikan kemahiran pembelajaran abad ke-21, iaitu pemikiran kritis dan kreatif. Contohnya penggunaan kuis menggunakan WordWorld. Ia akan menjadikan kanak-kanak itu berfikiran secara kritis dan lebih kreatif. Yang seterusnya adalah literasi digital, di mana kanak-kanak akan didedahkan kepada penggunaan aplikasi teknologi. Dan yang terakhir adalah komunikasi dan kolaborasi. Sebagai contoh, aktiviti secara berpasangan ataupun berkumpulan itu akan menggalakkan interaksi sesama mereka. Oleh itu,
Visual yang digunakan ini bukan sahaja mencantikkan paparan, malah membantu dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak sekaligus memudahkan kanak-kanak membuat sambungan antara apa yang mereka lihat dengan apa yang mereka faham. Okey, bagi menilai keberkesanan modul ini, saya telah menggunakan beberapa kaedah iaitu pemerhatian guru, di mana guru memerhati secara langsung interaksi dan prestasi kanak-kanak. Yang seterusnya adalah kuis, di mana saya telah menghasilkan kuis interaktif menggunakan word world untuk menilai pemahaman kanak-kanak itu. Dan yang terakhir adalah borang refleksi, di mana guru dan ibu bapa juga dapat memberikan maklum balas dengan terperinci mengenai modul ini. Secara keseluruhannya, modul Matematik Hebat Si Cilik ini membuktikan bahawa penggunaan multimedia interaktif sangat berkesan dalam menyokong pembelajaran murid prasekolah, selari dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Modul ini bukan sekadar menyampaikan kandungan, tetapi ia menggabungkan pedagogi, teknologi dan elemen kreatif untuk menarik minat serta meningkatkan kefahaman kanak-kanak. Okey, sepanjang pembangunan modul ini saya menggunakan model ADI secara sistematik, bermula dari fasa analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan hinggalah kepada penilaian. Jadi model ini sangat membantu dalam memastikan setiap aspek perancangan dan pelaksanaan modul itu dilaksanakan dengan teratur dan berkesan. Jadi modul ini menyediakan bahan pembelajaran yang menyeronokkan dengan gabungan visual, audio dan aktiviti interaktif yang sesuai untuk tahap perkembangan kanak-kanak. Penggunaan grafik, infografik dan elemen visual bukan sahaja memudahkan pemahaman, malah mencetuskan minat dan semangat ingin belajar dalam kalangan kanak-kanak itu. Akhir sekali, modul ini juga menyokong pembelajaran kendiri dan kolaboratif di mana guru, murid dan ibu bapa boleh terlibat bersama dalam proses pembelajaran yang menyeronokkan dan bermakna. Saya berharap pembentangan ini memberi gambaran yang jelas tentang bagaimana modul Matematik Hebat Si Cilik dibangunkan dan dilaksanakan dengan pendekatan yang menyeronokkan, interaktif dan berkesan untuk murid prasekolah. Melalui gabungan multimedia, pedagogi dan kreativiti, saya percaya modul ini mampu menjadi salah satu inisiatif yang menyokong pembelajaran abad ke-21 yang lebih menarik dan bermakna. Akhir kata, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan tugasan ini, termasuklah pensyarah, rakan-rakan, guru-guru prasekolah, ibu bapa dan terutama sekali murid-murid comel yang menjadi inspirasi utama saya. Terima kasih dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.